Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Yahudul ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran, the holy Al-Quran guides our community, will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Kalam sujud menyerah pada ilahi, pada kebesaran dan keagungannya. Barakatul Quran, hidayatul furqan, kitabul hayy muslimin wal muslimat. Juri Al-Quran, juri Al-Furqan, ilmus negara muslimin dan muslimat. Ilal amami narfa'u syiarul Islam, mujahidina mukhlisina fil aman. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates of our life. Gigi bekerja, terus berusaha. Al-Quran jadi penyuluh hidup kita. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Yahudul ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran, the holy Al-Quran guides our community, will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Disiplin dipatuhi, al-masyaqqah tahannu. Al-Quran melahirkan perpaduan. An-nizamu yuda'u and dissolve any problem. The holy Al-Quran engenders unity. Kemerdekaan dan perpaduan, pejuang keadilan dan keamanan. Al-Huriyah, As-Sa'adah, mujahidun bil amali wal iman. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Bergema indah laungan azan selalu didengar di subuh hari. Tajuk tazkirah menuju kejayaan, buat renungan rakan sekeliling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar kawan-kawan? Sihat tak tu? Alhamdulillah, semua sihat. Kawan-kawan salat subuh tak pagi tadi? Alhamdulillah, semua salat. Kawan-kawan, dengar sini. Solat fardu 5 waktu sehari semalam ialah wajib dan ia merupakan rukun Islam yang kedua. Betul ke tak kawan-kawan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa yutuz zakah. Maksudnya, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan kewajipan menunaikan solat bagi orang-orang Islam. Namun, mengapa agaknya kawan-kawan seruan menuju kejayaan ini makin dipinggirkan? Cuba kawan-kawan renungkan antara bermain game di handphone atau segera mendirikan solat selepas mendengarkan azan. Yang mana satu yang menjadi keutamaan? Alah, mama ni orang tengah main Mobile Legends ni. Jadi, orang solat lah. Kepada lagi waktu tu. Ish, tengok ni. Kalah-kalah. Aduh. Harus diingatkan kawan-kawan.
Dalam sirah perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW telah tunjukkan bahawa orang yang meninggalkan solat akan mendapat dosa yang besar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sakar dan dibakar dalam api marak membara. Ingat tak PKP 6 tahun lepas, kita tidak dibenarkan sembahyang berjemaah di masjid. Dalam media sosial, ramai netizen yang marah-marah. Kata mereka, mengapa kita perlu takut kepada penyakit berbanding kepada Allah SWT? Namun, kini masjid telah dibuka semula. Adakah netizen yang marah-marah dalam sosial media itu? Penjaga masa, kelompok pendidik Bestari dan hadirin pendengar kasih dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermulakan kemesraan. Kawan-kawan solat tak hari ini? Solat Dalam sehari ada berapa waktu je? 5. Sekali lagi. Apa? Ulang sekali lagi? 5. Ya, betul. Kita wajib tunaikan solat tak 5 waktu sehari semalam. Solat itu tiada agama. Siapa meninggalkannya artinya mendirikan agama. Solat itu tiada agama. Siapa meninggalkannya artinya meruntuhkan agama.